Berdosa besar lah kalau tak kenal saya. Okay, nama saya Yasin bin Yahya atau senang dipanggil Yasin Senario Union. Kalau yang Gen Z tu tak kenal, korang berdosa besar. Yasin tu ada dalam Al-Quran tau. Saya sebenarnya Salai Power ni dah 2-3 kali dah datang ke sini. Kenapa korang wajib datang ke Salai Power Restaurant ni apabila Ramadan nanti? Kerana dia ada suasana yang kita rasa macam berada di zaman-zaman orang kata apa, tradisional, zaman-zaman klasik. Masakan-masakan dia juga sememangnya padukan. Okay guys, special menu dekat sini, kambing golek dengan ayam bakar, pembuka selera, kurma, aneka kerabu. Menu store dia, mi rebus, laksa, live section, capati, cucur udang, cucur pisang, cucur sayur, cucur manis, ikan bakar cencaru. Pencuci mulut ada 5 jenis, 5 jenis puding dan 5 jenis bubur. Ada 10 jenis minuman sejuk, 4 jenis minuman panas. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita serbu Ramadan Karim ini di Buffet Ramadan Salai Power Restaurant.